Satu tips nak tengok fresh ke tak, kepala dia tu tak ada oren lagi. Ni guys, stok baru dah sampai dah. Ada 3 bekas depan saya ni. Saya tak sure ada udang apa je, kita tengok satu-satu lah. Kita start dengan ni dulu Baru sampai lagi ni, fresh lagi ni. Apa dia ni? Oh, udang guys. Kat sini. Nampak tak? Woi, saya suka tu udang fresh macam ni, nampak tak? Kita ada 2 jenis buat masa ni masakan udang, iaitu udang sambal petai dan juga udang masak lemak cili api. Nampak ni guys. Woi, fresh lagi. Yang ni pula, tengok sikit ada apa. Sini. Ikan ni ikan paling murah. Tak tahu kenapa dia murah. Sebab dia ni ikan siakap gelak lah. Macam ni memang dah dia siap siang dah semua. Nampak fresh lagi, merah-merah, berdarah lagi dah. Sekarang ni kita ada 2 jenis juga masakan untuk yang ni. Siakap 3 sambal dan juga siakap sambal petai. Tapi insyaAllah nanti kita ada nak buat menu baru nanti guna siakap ni. Kita order banyak sikit kali ni. Satu lagi bekas, tengok sikit ada apa. Tada! Oh, udang juga. Dengan badan dia still, dia kata intact lagi. Dia tak tercabut ke apa. Satu tips nak tengok fresh ke tak, kepala dia tu tak ada oren lagi. Okay. So kedai kita bukan kedai seafood. Kita bukan jual seafood, kita bukan jual tom yum, kita jual lauk kampung. Tapi lauk kampung tu adalah siakap, ada udang juga. Selain tu ada patin juga kan. Nanti ada stok patin sampai, nanti kita buat video lain pula. Okay. Jom, mana nak makan lauk kampung padu-padu tu, boleh datang dekat Setalam, Taman Gajah Utama. Lunch boleh, dinner boleh. Let's go.